Pernah tak terfikir bagaimana ada simpanan RM25,000 dalam masa 5 tahun tapi dengan cara yang lebih selamat dan berkesan? Jom Syah kongsikan satu strategi simpanan emas yang mudah dan praktikal. Ada customer saya tanya berapa gram emas yang sesuai untuk disimpan supaya dalam masa 5 tahun beliau boleh capai RM25,000. Jawapannya, boleh letakkan target untuk simpan 40 gram emas dalam tempoh 5 tahun. Caranya mudah saja, cuma perlu simpan sekitar 0.67 gram emas sebulan dalam akaun Gap. Nilai 40 gram emas sekarang sekitar RM18,000. Dengan purata kenaikan harga emas sebanyak 10% setahun, dalam masa 5 tahun nilai emas ni boleh melebihi RM25,000. Bila dah cukup gram, anda ada pilihan iaitu simpan saja dalam akaun Gap dan jual terus bila dah capai target, atau keluarkan dalam bentuk fizikal seperti 2 keping goba 20 gram, 4 keping goba 10 gram ataupun 8 keping goba 5 gram. Yang menariknya, simpanan emas di akaun Gap ni sangat mudah, murah dan patuh syariah. Nak tahu cara daftar dan mulakan simpanan emas anda? Rujuk video yang saya pin di profil 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Mulakan simpanan emas anda hari ni. Ingat Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Jemput follow.